Walaun, walaun, walaun. Kita ikuti jawapan mereka apabila ditanya tentang perasaan mereka dipanggil sebagai walaun. Apa perasaan dipanggil ketua walaun? Allah, Alhamdulillah. Oh, walaun eh. Saya rasa biasa je walaun ni. Kalau kita tahu maksud dia walak kan. So kalau kita ni penyokong PAS dipanggil walaun, kita relax je. Saya rasa berbangga. Tak ada perasaan. Relax je. Setakat ni okey ya. Okey je. Tak ada apa-apa. Oi, bangga. Bangga Bangga digelar walaun. Saya bangga jadi walaun. Kalau sebut walaun, sayalah orangnya yang anda cari. Apa perasaan dipanggil walaun? Walaun. Apa perasaan? Biasa. Biasa. Saya suka panggil walaun. Saya seorang yang walak. Alhamdulillah. Saya syukur. Kita sebenarnya rasa, kalau ikut, rasa bangga lah sebenarnya. Kita rasa bangga dipanggil sebagai walaun. Sebab walaun ni orang yang taat kan? Orang yang patuh. Dalam keadaan orang panggil kita sebagai walaun ni, satu kebanggaan lah pada kita. Takbir! Takbir! Takbir!